Selepas mendengar luahan daripada Amir, telah membuatkan abang si Amir, Hafiz ni, dah takut. Beberapa kali Hafiz akan cakap kat Encik Taufik, "Ayah, kita pergi tempat lain lah ya. Hafiz rasa tak selesa lah ya." Hafiz pun takut. Isteri Encik Taufik pun takut. Diorang rancang, jomlah kita turun, kita pergi bercuti dekat Pekan Kedah je. Dah macam ni jadi, saya pun rasa tak selesa nak bercuti kat atas ni. Tapi Encik Taufik menegaskan, janganlah macam tu. Banyak lagi tempat kita belum explore. Rugilah. Chalet pun dah bayar. Mana boleh dapat duit balik? Tak apa. Malam ni, saya cubalah buat apa yang boleh. Jadi benda tu pun berlalu macam biasa. Keadaan Amir ni pun dah kembali okey. Mungkin dia dah lega. Dia dah ceritakan dekat mak bapak dia. Diorang pun jalan lah. Meneruskan aktiviti macam biasa. Belah malam tu diorang pergi makan. Dan on the way balik ke chalet, Amir ni jalan sebelah Hafiz. Jadi diorang pun melintas dekat satu yang pokok besar tau. Ingat kan Amir ni dah reti jaga mulut. Tapi tak juga. Dalam perjalanan nak pulang ke chalet, Amir ni tarik baju Hafiz. Hafiz pun tegurlah adik dia. "Kau ni kenapa tarik-tarik baju aku?" Lepas tu Amir tunjuk ke arah satu pokok yang besar tau. Apa yang Amir cakap mengejutkan Hafiz. Hafiz rasa nak lempang je muka adik dia. Sebab tak tahulah apa yang Amir ni fikir terkeluar daripada mulut dia.